menerima secara bujang meringankan beban rakyat kerana telah memberi bantuan dan sumbangan supaya dapat ringankan dari segi keperluan. So, terima kasih kerajaan kerana telah membuat kami. So saya harap program ni dapat dipanjangkan lagi dan program ni juga bagus juga untuk bantu rakyat. Saya harap kerajaan boleh panjangkan lagi lah. Alhamdulillah saya adalah penerima sara bujang. Saya sangat bersyukurlah dapat at least kita dapat mengurangkan lah. Kita dapat tahu sekarang pun kos bebanan hidup dengan adanya kos sara bujang sangat membantulah. Okey, terima kasih kerajaan Manadi dan terima kasih PMX. Boleh naikkan kita punya taraf hidup, lagipun lifestyle kita boleh meningkatkan satu tahap lagi. Lagipun boleh bantu dekat kita orang rakyat yang normal lifestyle ataupun kita punya spend everyday boleh bantu juga. So memang terima kasih kepada kerajaan dan government jugalah. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada kerajaan sebab dah memberi kami bantuan yang membantu dalam hidup kami untuk membeli makanan dan juga sebagainya. Bantuan sara yang RM100 sangat membantu kami dalam membeli barang-barang dapur, barang-barang keperluan bagi pelajar lah. Jadi saya harap selepas ni akan ada juga bantuan yang untuk betul-betul untuk pelajar supaya dapat membantu kami lah. Terima kasih kerajaan Madani, terima kasih PMX. Terima kasih. Amat baguslah untuk menolongkan untuk orang nak bujang. Bukanlah banyak kan, tapi still 100 tu dia boleh tolong untuk saya at least 20 hari ke 15 hari bolehlah hari-hari, ataupun kita boleh beli untuk barang yang kehidupan seharian kita, kehidupan kepentingan lah untuk orang yang bujang ni, untuk dia senangkan hidup kita sikit. Bantuan sara ni sangatlah bagus dan membantu saya bagi golongan-golongan yang macam saya ni kurangkan beban saya. Thank you Malaysia Madani. 3.1 juta individu bujang hari ini menerima bantuan bulanan program sumbangan asas rahmah SARA hingga RM100 mengikut kelayakan masing-masing. Kementerian Kewangan memaklumkan bantuan itu boleh digunakan untuk membeli barangan keperluan asas di pasaraya dan kedai terpilih di seluruh negara.